Lambat dah dia punya ni. Kau gimana Cak? Tak payah dah. Dah, tak payah. Nak duduk. Duduk ah. Duduk. Duduk. Nak sampai. Bukan begitu. Raya nak. Aduh. Nak bila macam mana ni? Dia tak sampai. Tak sampai pagi. Berapa sekarang? Waktu sekarang 9 baru. Memang nak hitam kan? Raya buat penyu. Penyu? Basah macam mana dah? Basah. Takut. Lari. Dah redup lah. Kenapa tu? Robo. Mana yang Tumpai laut. Siwik. Boleh masak. Bila. Mila siwik. Mila siwik. Dia boleh makan ni. Siwik. Banyak tu kat dalam air. Dah ambil makan. Boleh jual ni. Masih bisa ni. Kalau bawa air. Bawa air. saya rasa macam ni. Boleh lah. Boleh bakar lah nanti tu. Ini dah bakar air lah. Apa? Saya rasa macam dah mati lah. Dalam Okey lah. lah. Kan pergi ni. Buka baju kat seluar. Pakai meja je. Pergi mandi. Dah. Malu lah. Buka baju buka seluar. Mandi pakai spender je. Mandi baju nak bilas susah. Nanti dia melekat-lekit tau. Kau mandi kat mana ni? Itu. Jauh lah. Ha? Mana pula? Chalet tu. Itu dia punya tu. Itu punya chalet. Itu dia bayar 20 sen lah. Alah, yang tadi patutnya baru masuk terus ada jamban banyak. Tapi ramai orang. Kalau dah penuh dia tutup pagar. Air hujan tu. Masih depan tak? Tapi kan kalau kat Terengganu lagi. Ha? Kalau kat Terengganu ni lagi. Assalamualaikum. Dah boleh check in ke? Boleh. Mazlan. Boleh minta isi.
Okay. Satu sweet, satu cream. Boleh request yang bawah tak? Bawah. Okey. Nanti nombor plate kereta. WC 2351Y. Okey. Satu kereta je. Dua. Lagi satu. JYJ Okey. 7271. Senang. Beli. Apa kau? Bapak ikut. Ada. Ada. Sini. Tak sayang, dua-dua sebelah bawah. Dekat-dekat tak kita orang minta jauh. Dia berdepan je. Dia berbeza blok tapi berdepan. Mengadap lah. Dia menghadap. Taklah menghadap sangat dia. Sweet tu je dia menghadap tasik. Yang Queen tu dia menghadap kubah sweet. Yang ni bilik suite 903. Tapi tak nampak. Yang lah ini dah bilik ada. Queen 825. Ini saya punya. Ini cik apa pakai apa? Kat. Kan, boleh? Total untuk 2 bilik RM435 Yang sarapan tu kalau add on tambah berapa? Kalau untuk dewasa 12 tahun ke atas RM28. Untuk kanak-kanak 5 tahun sampai 11 tahun 8. RM18. 18. Nanti bayar kat kaunter besok je. Malam ni pun kita ada Mana ada? dinner Ada ni juga. Boleh walk in. Tu kat sana je lah. Kat mana? Belakang ni. Cafe kat belakang ni, kat belakang reception. Untuk breakfast besok pun kat belakang ni juga. Ni juga kisah belakang sini ah. Ni nanti saya tunjuk dia kena buat satu kesini. Sebab one way dia kena buat satu kesini. Oh. Dia nak keluar terus je. Masuk tu je dah. Masuk je dia buat satu kesini. Dia lalu tasik tu. Alright, so sekarang cik kat sini kan dekat reception. Aku kena Ada tengok. cik kena. Dekat-dekat sekejap. Nanti saya lupa. Oh, okey. Jadi kena naik atas dulu. Sebelum guide tadi ambil kanan. Kena buat satu pusingan sampai jumpa tasik. Nanti jumpa blok pertama, kedua, ada satu sempang kat sini. Blok ketiga, blok keempat. Dia betul-betul ada satu building dekat sebelah tasik. Boleh parking kat tepi-tepi ni. Ada peta-peta parking lah kat situ. Bilik encik kat sini 903 untuk yang suite room. Yang queen room dekat sini 825. Boleh? Ke tasik kat sini Tasik kat bawah ni. Full dekat sebelah reception block. Oh, jauh. Betul? Macam saya cakap sebelum lah dekat bawah WhatsApp. So untuk breakfast esok dekat LB Cafe belakang reception je. Pukul 7.30. Oh, sini breakfast. Semua kat sini lah. Dan Betul, dinner kat sini breakfast lah. dengan dinner semua kat sini. Untuk Kolam breakfast mancing? kolam Kolam sini. tasik kat bawah tu. Tasik kat bawah tu. Mancing je. Boleh nak memancing tapi bawa peratas sendiri lah. Ikan apa dia? Apa dia? Ikan apa dia? Yang tu tak pasti. Kalau masuk-masuk pun tak tahu. Okay. Okay, Say. kalau ada apa-apa boleh WhatsApp ke call sajalah. Alright. Okay. Alright, Say. kasih. Sama. Kau jalan dulu. Ni tadi depan je lah. So, pusing. Boleh coy dia. Yang punya banyak. Tu, bilik Mila sana. Bawah bilik kita orang. Keluar lah. Kau keluar. Dah. Itu si. Nanti kita pergi mancing. Tak jauh pun jalan. Sebab dia dah setting baik kat dia. Nak mandi boleh tak? Ni tak ada. Keluar aku koyak. Jalan-jalan. Ada orang. Tak
bawa skuter. Cepat lu ada skuter. Dia nak jemput. iPhone. Ni dah iPhone. Apa tadi nama? Ni apa tadi? Queen. Aku sejuk. Saya rekon. Dia betul sejuk. TV. Mana TV? Ya, ada TV dah. Dia bilik 2 sah. Katil lah. Toilet pun besar juga. Itulah. Benda ni 160 kan? 160 campur apa tu? Breakfast 150. Hari ni weekend. Holiday. Ayo. Sini lah sedap. Golek aku ni gang lagi gang. Turun kat terminal. Bising. Tolak. Mata dia tak cantik. Cepat. Itulah. Tak ingatkan. Aku lupa. Haa. Oh, lalu sini sedap. Okay, kita review tasik ni. Lagi kita nak pergi mancing sini. Apa tak jual lah skuter ni? Laju kat skuter ni. Laju. Very baik Oh, baik lah skuter ni. Apa kaki je? Luar. Tak nampak. Tak jejak tu. Orang kepala dia ngam-ngam sini kepala dia. Sebab dia kepala, dia tinggi dia perut anak lah. Sama, dah ukur dah 6 ukur tu. Dia tu tanya dia juga ni sama tu. Sama. Pakai tangan ni lebih.
Sakit kaki aku. Mampus. Tak naik. Tak naik lah. Suka dia awak. Boleh kayu. Kaki gini lah. Gini. Kaki gini. Cantik. Gitu. Kaki pada situ. Benar takut benar. Kaki benar wanita ini. Gitu. Cik. Tak tahu. Ni atas lah goyang. Balik. Alisa. Mesti Pak Long cari seluar. Kenapa? Ada seluar nak beli. Tadi ada kedai tadi, dia tak beli. Kenapa tak beli? Bila kedai mancing tadi, dia tak beli. Dia rasa nak mandi, dia mandi. Boleh, dia jauh, tak boleh jaga. Satu je ke? Dua. Boleh lah tu. Baju terbang. Tak boleh terbang. Takut. Tak boleh terbang. Lepas, Satu, dua, tiga. Kolam kain. Nak buat baik bawa sabun je. Sabun. Tadi nak bawa nyamuk. Nyamuk banyak. Saya pinjam. Hanyut. Pada nak masuk Bulat. Dia masuk dia. Dia macam gini ke tak? Bulat. Bapak kau ni kau tengok dia lidah dia. Dia terapung kan? Dia lepas kan? Jangan kacau. Jangan kacau. Ini semua keturunan tak bimbang je. Elija. Cepatlah bang. Kayu. Itu kalau terlentang tu. Kamu dah tahu. Ini tak nak naik ni. Boleh. Baru naik ya. Bapak nak cuba berenang. Orang berenang tempat tangan kat situ. Kaki gantung. Tak terkapung salahnya. Tenggelam. Timbul. Lah tak timbul. Kenapa orang tak timbul kat sini kan? Bapak nak berat dah. Apa? Nombor bilik 902. 902? Tahu, kita tiga. Kita tiga? Kita tiga akak 902. Bilik. 903? 85 Betul. Ya. Tambah 2 orang budak.
bilik berapa punya? 903. Dah, 2 orang tu tak kira. Oh, Yang itu nak. budak tak kira? Tak. Oh, belum. Yalah tu. Ni. Dekat budak. Wah, datang awal. Enjoy. Sabar. Mana? Dia lapar. Pergi buat ni. Lorong. Dia cuma nak tengok ni je. Ini cepat besar dalam apa? Yang apa? Yang kat rumah tu. Sabar. Haji Tawad. Mati juga. Mana kalau siapa? Oh ni. Alibaba. Dah jom. Ya kan? Tapi kalau albino dia macam aneh kan? Nasi lemak. Kau kena makan RM38 punya barang tu tak? Ni wah cantik. Ayam goreng. Ada hotdog. Ada kacang pul. Makan je lah. Tambah kenyang.